Ini hari fighter RZ daripada Melaka. Saya rasa 20 biji ada. Boleh tengok motor-motor diorang ni, catalyzer ni semua ni. Oh, ini semua motor legend ni. Dia orang ini hari makan king crab, makan lobster, makan udang. Jom kita pergi tengok fighter RZ dari Melaka ni. Jom. Oh ya Allah. Hai. Kita tengok brother ni. Zik, mari Zik, kita tengok abang ni. Fighter RZ potong king crab. Oi, meriah. Okey bang, potong bang. Full throttle bang, full throttle. Yang malu ni. Full throttle. Jadi admin bang. Admin. Abang admin. Chip. Bukan. Yang ini? First chip. Okey bang, boleh tunjuk sikit isi dia bang. Kita nak tengok. Kasih ambil bang. Kasih angkat, ya Allah. Lain macam dia punya ketuk. Macam buat macam tu Lain macam je. Tapi king crab memang kena macam itu Zik. Kita nak tengok daging king crab tu lembut tak lembut. Lama. Ajak. Baik tangan luka bang. Okey ni bang, garlic tu. Padu bang. Jadi kita masukkan semua ni, geng-geng ni semua kita masukkan semua. Itu sana bang. Itu paling pandai tu. Paling pandai. Okey. Lambai. Oi. Okey bang, kita nak tengok awak makan pula bang. Steady orang Melaka. Bismillah. Cecah dulu. Oh, bismillah. Mak. Oh, mantap. Okey, kita tengok yang ni pula Zik. Ya. Okey bang, mana gunting abang? Abang Singapura. Abang Singapura. Singapura nama dia. Oh, abang Singapura nama awak? Memang orang Singapura. Macam bawa kereta je ni. Oh, kita tengok dia potong Anak siapa ni sopan santun potong ketam? Macam tak kena bawa motor hari ni. Okey, jom kita tengok brother ni makan. Asal dia hancur ni bang. Itu kalau tak pandai potong dia melekat bang. Kalau pandai potong dia tak lekat. Cara potong dia bang. Tu dia. Bismillah bang. Abang kena tolak sikit. Ya, dia takkan lekat punya bang. Tu tunjuk isi dia. Ya, tu dia. Okey bang. Makan. Kasih makan. Apa potong? Masuk mulut lah. Tuntutnya adik ni. Bang, ini Melaka dekat mana semua? Melaka Jasin bang. Jasin. Jasin. Memang fighter lah. 2 jam pun sampai bang tak apa. Dia potong kena lembut-lembut bang. Sini, kiri, kanan. Tapi bahagian sepit dia memang macam gitu. Kalau bahagian kaki dia okey. Normal. Sepit memang isi dia kasar-kasar. Isi dia tak sama. Kalau yang ni memang dia lembut. Potong Ya, potong. Okey bang, ni tisu bang. Mari kita elapkan sikit. bang jangan.